Lalu seorang sahabat tanya, dia kata penyakit gapo lagi tu mau tak biasa dengar lagi tu. Lalu Nabi pun jawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ni al-wahnu ni dengan maksud apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan bencikan mati. Cinta dunia melampau-lampau dan pada masa yang sama benci mati, takut kepada mati. Bukan setakat benci, takut mati. Sedangkan kita ni nak tinggal dunia, tapi dia jadi cinta dunia, lalas sekali dunia masuk duduk dalam ni. Dunia ni kalau dia masuk dalam ni, dalam hati kita ni, dia duduk bertahta sini, tak jumpa tangga masjid buat kita. Tak jumpa tangga masjid, lalu saja beru kok masjid seorang balas. Tak singgah. Kalau dia ada nyakit ni, pasti ya kita boleh singgah. Dengan sebab Allah Taala sayang kita, dia buat hak ni. Sibuk pada buat kita ni sehari-hari. Sibuk dengan urusan keluarga. Sibuk dengan urusan apa ni. Dunia kita lah. Hak nego dengan cara nego. Hak berkebun dengan cara berkebun. Macam-macam kesibukan kita. Tapi Allah Ta'ala sayang kita menjadikan hak cinta saat ni, hak sepatutnya. Hubbud dunia saat ni duduk dalam ni. Dia buat hak duduk dalam tu. Sehingga kita berjaya mari masjid. Kalau tidak, dengan kita tak jumpa tangga masjid surah balas. Tak jumpa. Sebab tu Allah Ta'ala pilih dah kita malam ni. Siapa ni? Hak ni hasil kurniaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sayang kita.